Tuan Speaker, baru-baru ini ada beberapa tomahan yang diarahkan kepada saya, 100 laporan polis ada dilaporkan terhadap saya. Barangkali Tuan Speaker ini jadi satu rekod dalam dunia. 100 laporan polis, 2 peluru, Tuan Speaker. Bahwa peruntukan Seksyen 57 Akta Keselamatan Dalam Negeri ada peruntukan, jika seseorang memiliki 1 peluru, jika didakwa dalam mahkamah, didapat disalah, hukuman adalah mandatory maut. Saya mau dapat tahu di mana pemuda UMNO ini, celaka ini, dapat 2 peluru ini. Jangan dihantar kepada saya, Tuan Speaker. Speaker. Tarik baliklah perkataan tersebut. Ini unparliamentary. Datuk Speaker, celaka. Mana dia boleh kata pemuda UMNO? Tuan Speaker, ini bukan dituju kepada sesiapa dalam Dewan yang boleh ini. Ya, tapi jangan cakap pemuda UMNO. Ada bukti tidak? Kerana pemuda UMNO ini adalah celaka. You. Tarik balik, Datuk Seri. Ini sudah gila. Datuk yang tua, tarik baliklah. Jangan ganggu saya. Mana ada bukti pemuda UMNO ada peluru? Rasa pedas ke? Sangkaan pemuda UMNO ada peluru. Mana ada? Boleh. Tarik Tarik balik. Ya Mat, tunggu Ya Mat. Tarik balik. Kalau semua kita cakap Ya Mat, siapa yang nak dengar lagi? Ya Mat. Yang bawah Mat. Duduk Ya Mat. Jangan main. Jangan main apa? Kau tak perlu duduk Ya Mat. Duduk Ya Mat. Saya okey, sudah duduk semua. Bukit Gelugor teruskan ucapan, tapi saya tak nak dengar lagi celaka Ya Mat. Ini sepatutnya tidak dipakai Ya Mat. Ya Mat. Kerana ini adalah apa yang benar. Tidak, bukan soalan Kebenaran, Tuan Speaker. bukan soalan. Dan saya tidak Mana ada benar pemuda UMNO celaka? Speaker, saya tidak mau siapa Ya Mat, saya tak nak dengar mengganggu saya, Tuan Speaker. Saya ada hak untuk bercakap apa yang beratur. Ini beratur. Kebenaran. Saya Pemuda UMNO adalah celaka. Datuk, tarik balik. Speaker. Peraturan Datuk Speaker. 36 dalam rangka 4 peraturan. Ya Mat, tarik balik celaka ni. Ada demonstrasi, Tuan Speaker, di Pulau Pinang. Dia memang nak mencabar Dan di sebenarnya. Kuala Lumpur, di Nak mencabar ni, memang nak mencabar. Kita tak mau orang gila ada dalam dewan ni. Bukit Gelugor saja nak mencabar. Ya Mat, 36 dalam rangka 4. Ya Mat. Saya tadi minta jangan Ya Mat sebut lagi perkataan celaka, tapi masih keluar juga. Itu saja. Jadi siapa yang Ya Mat sumpah Baiklah, itu Tuan tak kira, Speaker. tapi perkataan ini memang tidak Jika boleh Tuan dipakai. Speaker sukai, saya tarik balik. Itu tak ada apa-apa masalah. Tarik balik Ya Mat. Sudah tarik balik. Tarik balik, sudah tarik balik. Okey, duduk yang lain, jangan ganggu lagi lah. Dengar saja. Ya. 100 laporan polis. Siapa buat rumah ini? Saya memberi gambaran kepada pemuda UMNO. Jangan main-main dengan saya. Ada takut je lah. Jangan lupa. Dengan permatang power, kenapa pengecut? Sudahlah Ya Jangan. Mat, Mula-mula suruh minta bertaubat, sekarang jadi takut permatang power. Siapa yang pengecut? Tuan Speaker. Ya Mat. Siapa yang takut? Bawa balik haji tu. Minta laluan speaker dulu. Tuan Speaker. Ini pengurusi DAP ni tak ada taring lah. Yang bawah Mat, kalau kerau sudahlah. Sudah Ya Mat. Teruskan. Jangan main-main dengan saya. Jangan lupa, king is sing. And sing is king. 100 laporan polis, Tuan Speaker, kerana saya menyatakan Sultan Perak boleh membawa ke mahkamah. Adakah orang yang mengkritik saya membaca peruntukan perkara 181/2 Perlembagaan Persekutuan?
no proceedings whatsoever shall be commenced against the ruler of a state in his personal capacity except in the special court. Ini bermakna, Tuan Speaker, personal capacity tidak boleh, tetapi official capacity boleh. So, tak payah 100 laporan polis. Baca perlembagaan. Baca apa yang ada dalam peruntukan perkara 1812. Dalam tahun 1987, Tuan Speaker, ada seorang peguam terkenal. Nama dia Zaki Tun Nazmi. Masa itu dia melakukan rasuah, Tuan Speaker. Dia memberi rasuah kepada kaki tangan dalam registri mahkamah. Yang Amat. Tuan Speaker, perkara dalam tahun ikut peraturan. 1987. Saya faham, Yang Amat. Dia seorang peguam. Saya faham, Yang Amat. Dia sekarang menjadi hakim. No, boleh bukan dibahas. sekarang. Tidak akan langsung. Yang Berhormat, saya faham, Yang Amat. Takkan kalau Yang Berhormat tahun Jangan putar 70 balik dulu lah. bukan kapal Okey, sing keluar. juga. Sama, Yang Berhormat. Sama, Yang Berhormat. Bukan jawatan, Tuan Speaker. Masa itu dia peguam. Saya faham, Yang Berhormat. Tapi orang yang sama, Yang Berhormat, tidak boleh dibahas. Yang Berhormat, Bukan ini mengenai orang yang sama. saya- Kelakuan sekarang itu saya tidak boleh berbangkit. Saya faham. Yang Berhormat, berhubung Perkara 127 perlembagaan. saya faham. Kalau ada satu usul, Yang saya faham. Tetapi ini bukan mengenai kelakuan dia sekarang. Kelakuan dia dalam tahun 87, 1987. Saya mau Yang Berhormat berhentilah cerita hal ni. Mana Tuan Speaker boleh mengarahkan saya untuk tidak rujuk kepada apa yang terjadi apabila dia bukan seorang ketua hakim? Mana boleh? Tuan Speaker seorang lawyer satu masa. Saya tahu, Yang You Berhormat. know the law, I know the law. Ya, Yang Berhormat. So why Itulah- quarrel? Let me say what I want. Tidak, Yang Berhormat. Saya tidak mau. Mana boleh tidak, Tuan Speaker? Tidak mau, Yang Berhormat. Mana Saya- boleh? Saya tidak benarkan, Yang Berhormat. Ini saya tidak benarkan. Saya dapat tahu kerana ini boleh jadi satu presiden yang tidak baik. Peraturan 1 itu jelas, Yang Berhormat. Tim yang ada pegang jawatan sekarang. Tapi Yang Berhormat masih menceritakan orang yang sama, Yang Berhormat. Bukan orang. Ini yang sama. jabatan. Peguam. Sekarang Orang yang ketua sama, hakim. Yang Berhormat. Orang yang sama, Yang Berhormat. Bukan orang dalam peruntukan. Saya tidak benar. Peruntukan 127, Tuan Speaker, Speaker. ni memang nak Saya main-mainkan sudah buat dewan. keputusan. Kalau Dia nak Yang Berhormat memutarbalikkan tak setuju, keadaan. Yang Berhormat buatkan satu usul lagi untuk membantahkan keputusan saya. Saya tidak mahu, Yang Berhormat. Kalau tidak, semua boleh buat peraturan sendiri, Yang Berhormat. Ini bukan peraturan yang ada, Tuan Speaker, yang boleh terpakai atas apa yang... Saya tidak benarkan, Yang Berhormat. Saya minta maaf. Saya beri Yang Berhormat kebenaran bercakap tadi berlandaskan tanggapan saya. Yang Berhormat tunggulah usul. Kalau Yang Berhormat usul naik, kita Usul bahaskan di tidak sana. naik. Itu Kalau tak naik, memang tak ada boleh convention. Tuan Speaker sudah membuat satu ruling baru-baru ini. Ada rujuk kepada Nurse Authority di India, di UK. Ya, memang. Itu keputusan yang saya buat. Itulah pendapat saya. Itu bermakna saya tidak boleh berbangkit perkara ini melalui Dengan Dr. Speaker mana boleh bahas ni? Muhammad, kalau macam inilah Dewan, kita tak boleh bincang lagi, Muhammad. Apa keputusan saya pun didispute, memang tak boleh, Muhammad. Jadi saya mahu Yang Berhormat berpindah ke perkara lain lah. Baik, Tuan Speaker. Pindah ke perkara lain. Ya, Muhammad. baik, Tuan Speaker.